berkaitan dengan ilmu juga. Ini pun penting juga saya rasa apa yang ditanyakan sahabat kita di WhatsApp. Datuk, saya nak tanya, saya baca di Facebook ada yang berkempen orang awam wajib semak status hadis. Boleh ke saya nak semak guna website saja untuk hadis-hadis tadi tu, Datuk? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, isu apakah orang awam apa nama dia, iaitu Allah Sayyidina Muhammad, orang awam, kempen orang awam wajib semak status hadis. Status hadis, maksud status ni adalah hadis tu sahih ke, dhaif ke, hasan ke, orang awam wajib ke. Itu kempen tersebut mungkin agak terlalu keras kot, tak sesuai kot. Kalau kata wajib, berarti kalau diorang tak semak apa-apa diorang dengar, akan menyebabkan mereka ini berdosa. Jadi orang awam mereka tidak ditaklifkan, tidak dibebankan pada perkara-perkara seperti ini. Semak status dan lain. Tak semua orang ahli intelektual, tak semua orang ini bidang tersebut. Justru kadang kalau dia bukan bidang, dia sibuk nak berlagak seperti bidang, takut-takut nanti dia tergelincir. Tergelincir. Maksudnya dia nak cek status tapi dia dalam keadaan tidak mampu untuk mengecek dan itu wajib kan. Akhirnya dia pun cuba cek, dia tersalah. Mungkin dia boleh fitnah orang tersebut. Dia boleh, kalaupun betul kan, pada diri dia tak faham istilah tersebut, atau mungkin boleh terjadi hadis yang tersebut hadis tersebut sahih dituduhnya dhaif atau palsu. Itu juga tak boleh kan. Apatah lagi ilmu ini ilmu yang mendalam, dia perlu kepada fan, iaitu kepada bidang, pakar bidang, bidang yang mendalam, ahlinya. Jadi orang awam tidak diwajibkan. Kan, tidak diwajibkan. Tapi kalau hanya untuk mengetahui biar dapat ilmu, itu tak ada masalah. Tak ada masalah untuk kita explore, nak ilmu. Cuma bagaimana dengan soalan tadi, dia kata dia semak melalui website. Okey. Saya tak tahu website yang mana. Website ni macam-macam. Ada orang Google tahu dari mana yang keluar. Kadang tak betul pun. Blog mana ke, kadang tak betul pun. Kan. So itu susah juga, bahaya. Tapi sekiranya ada website-website tertentu yang mungkin dikelola oleh orang yang pakar bidang. Cuma masalah bila dalam bab ilmu hadis ni, kadang-kadang kita takut bila orang yang bukan pakar bidang dirujuk direct kepada internet yang dikelola oleh pakar bidang sekalipun. Ketahuilah bahawa hasil tersebut kadang-kadang belum final, belum muktamad. Muktamad tu dalam erti kalam akhir. Mungkin itu isu dia, hadis tersebut ada ulama yang menganggap hadis itu palsu. Tapi ternyata hadis itu tidak palsu, bahkan ada dalam Sahih Muslim. Ini kan pernah berlaku. Kalau kita belajar dari ilmu hadis, contoh dia Al-Imam Jauzi, Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni mazhab Hambali, kurun ke-6 kalau tak salah, Hijriyah. So dia pernah mengumpulkan hadis-hadis palsu dan dia tersalah kerana ada hadis Sahih Muslim dia masukkan dalam tu. Hadis Sahih Muslim. Contoh dia. Ni pakar bidang. Kan? Bukan kita merendahkan dia, dia alim kabir, ulama hebat. Tapi bila orang yang tidak pakar, dia ambil mati-mati dalam website tersebut, kita takut dia tergelincir. Boleh ke kita buka? Buka tak ada masalah. Tak ada orang boleh halang orang pegang Google nak browse kan. Cuma inti dia, semua orang yang memilih jalan tersebut, jangan sampai menjadikan portal-portal tersebut sebagai muktamad akhir, kalam akhir, kesimpulan akhir. Jangan. Jadi kadang-kadang kemungkinan masih ada perbincangan di kalangan ulama-ulama bagi ilmu tersebut. Jadi lalu bagaimana saya nak tahu boleh pakai ke tak boleh pakai? Kalau dah nak tahu amalan ini ke, perbuatan ini ke, itu bukan bidang orang awam untuk tahu dalilnya. Kan? Sebab kalau tahu pun dia tak boleh mengambil manfaat daripadanya.
kalam mujtahid tersebut adalah dalil. Kalam ulama tersebut adalah dalil bagi orang tersebut. Menurut Imam Asy-Syatibi, Imam Syafi'i ada sebut orang yang bukan mencapai derajat mujtahid, kan? Jadi kalam ulama tersebut adalah dalil bagi dia. Sebab kalau kita bagi Al-Quran dan Sunnah, kadang dia nak istinbat pun dia tak erti. Kita baca hadis pun dia tak faham Arab, dia nak kena terjemah dulu. So ulama kata dia pegang pada kalam ulama yang mengajar dia dulu. Lebih kurang macam tu. Bila dia dah ada ilmu yang tinggi, yang dah ngaji yang banyak, ilmu alat ni cukup, bahasa Arabnya hebat, usul fikihnya hebat, baru dia boleh pergi next level. Sekarang ni kita level orang awam, begitulah cara kita, maknanya bertanyalah pada ahlinya, insya-Allah.